Nak mula tapi modal tak ada. Kepala otak batu bara. Mana aku ni tak ada modal tapi aku nak mula berniaga tak perlukan modal. Janganlah cari bisnes yang perlukan modal mula berniaga. Saya bawakan contoh ternak ikan. Memang kena ada modal untuk buat kolam, nak bangun sistem. Jadi modal dia besar. Tak payah. Teknik dia macam ni. Kita nak mula berniaga ikan. Contoh, pergi dekat kolam ikan. Cakap, bang saya nak niaga ikan. Boleh tak saya ambil ikan abang dulu 10 kilo. Jual dulu dekat bandar. Bila ikan ni dah habis, saya datang, saya bayar duit ikan. Untung saya ambil. Modal abang ambil. Kalau abang tak percaya, ambil saya punya IC. Saya lari, report polis. Sebab apa saya boleh cakap benda ni? Saya dah buat berniaga ni daripada bawah kawan-kawan. Bukan berniaga mak bapak bagi modal. Cuba korang apply dekat nasi lemak pula. Apa yang saya ajarkan ni. Katakanlah korang kena buang kerja. Hari ni kau kena buang kerja. Esok kau mesti dah kena kerja tempat baru. Kalau tak ada tempat baru yang nak terima kau kerja, kau start jual barang tanpa modal. Lepas subuh, jumpa Cik Kia, baru buka table. Cakap dengan Cik Kia, saya ni nak berniaga tapi saya ni tak ada modal, baru kena berhenti kerja semalam. Boleh tak saya ambil 10 bungkus nasi lemak ni, saya cuba jual dekat pekan tu. Saya tinggalkan IC ni dekat Cik Kia. Saya tak balik petang ni bagi modal. Cik Kia pergi report polis. Cik Kia ni anak ada 6 orang. Dia pun tengok kau atas bawah, atas bawah, atas bawah. Teringat anak aku dekat bandar. Kesian budak ni. Dah lah kena berhenti kerja. Nak makan apalah budak ni. Mesti Cik Kia tu bagi punya. Bukan susah berniaga. Dapat bermanfaat ke bermanfaat? Tak semestinya mesti ada modal. Style tak?